Caranya mudah. Pergi ke setting Wi-Fi phone, pilih nama Wi-Fi dari alat ni, sambung dan balik semula ke apps. Dalam beberapa sahaja kamera terus muncul di skrin. Tak perlu nak pairing dengan Bluetooth dan tak perlu setting pelik-pelik. Bahagian yang paling best bila saya boleh halakan kamera ni ke mana-mana. Dulu sebelum guna pada telinga, saya test semua tempat dan semua nampak terang sebab lampu LED dia menyuluh kawasan gelap. Bila saya dah yakin, baru saya perlahan-lahan masukkan hujung earpiece tu ke dalam telinga sambil mata fokus pada skrin phone. Memang rasa macam tengok dokumentari dalam telinga sendiri. Struktur dalam telinga nampak jelas dan bila saya jumpa earwax, saya boleh kaut perlahan-lahan dengan lebih yakin sebab saya nampak apa saya sedang buat. Satu lagi hal yang saya suka adalah fungsi dalam apps. Ada setting zoom untuk dekatkan pandangan. Ada mirror kalau nak flip arah. Ada rotate untuk pusing orientasi. Ada snapshot jika nak tangkap gambar. Dan kalau nak rakam proses, ada record video sekali.